masak apa tu? Jom saya jimatkan masa korang dekat dapur dengan satu juadah lauk yang simple dan cepat, iaitu daging goreng kunyit. Makan pula dengan kicap dan sambal memang sedap. Semula ambil daging korang dah frozen, potong kecil-kecil dan masukkan ke dalam kuali. Masakkan sampai daging tu keluar. Nak tambah air pun boleh. Bila air dah kering, daging dah empuk, boleh masukkan isi halia dan bawang putih. Minyak secukupnya, perasakan dengan garam, serbuk kunyit, masakkan sampai daging tu garing. Untuk sayur, saya masukkan potongan carrot dan kacang panjang. Masakkan sampai sayur tu lembut. Lepas tu boleh masukkan irisan bawang Holland dan cili merah. Nak pedas boleh masukkan cili padi. Masakkan sampailah bawang tu agak layu. Bila rasa semua dah balance, boleh tutup api. Dan makanan siap untuk dihidangkan. Siaplah resepi mudah kita hari ni, daging goreng kunyit. Cepat kan nak settle. Bahan pun simple sangat. Balik dari kerja pun sempat je nak masak. Ada pula kicap lemak manis. Sambal penyet kita hari tu memang ngam. Tak perlu dah masak 2-3 juadah. Satu juadah pun dah cukup. Ada protein, ada sayur. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!